Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini sekolah kami ada melakukan lawatan. Dekat mana dia ni? Dekat Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Tujuan kami di sini untuk menyertai dan menyaksikan pertandingan bercerita. Okey, jom kami bawa orang panjang jalan. Bersama si Tanggang dan anak-anak ini. Kawasan itu hanyalah sebuah batu bertangkup. Engkau tahu yang mahu percayakan seorang perempuan biasa. Maka, guru-guru dan rakan-rakan sekalian, pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah legenda Melayu yang cukup terkenal. Untuk dibuat gulai, manakala telurnya pula untuk digoreng. Iaitu batu belah, batu bertangkup. Lantas dia teringat dengan kata-kata orang yang terdahulu yang mengatakan batu itu sangat berkuasa, sangat misteri. Lalu dia terus bertanya kepada dirinya, siapa pula yang akan jadi mangsa? Saya sudah habiskan kesemua isi ikan terbakul itu. Hanya tinggal anak-anak aku tidak menyayangi aku lagi. Lalu batu belah, batu bertangkup membuka mulutnya yang besar. Lalu Mak Tanjung tidak berfikir panjang, terus melompat masuk ke dalam mulut ketiga. Jangan membuat keputusan yang terburuk. Kepada Nur Syazwina binti Maknon, Fatihah binti Ahmad Firdaus, Arisa binti Arzaima. Untuk nomor 8, jatuh kepada Berkasih Haji Mustiza. Jumlah markah 257. Jatuh kepada Hawa Patricia. Disandang oleh Muhammad Alif Rasul. Kita tunggukan. Majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian cendera hati. Seterusnya majlis menjemput Puan Rina binti Ahmad untuk menyampaikan cendera hati kepada Tuan Syarul Rizadi Hashim, Pengarah Dewan Pembina Pustaka Wilayah. Apa jadi Alik? Dipersilakan. Alik. Senyumlah bagi kelas sikit ni. Satu. Okey, tadi kami ingat nak interview lah pemenang pertandingan bercerita tadi. Tengok-tengok yang menang. Okey, Mat Ali. Sebelum ni dia interview orang kan. Ini sekarang kita interview dia. Okey, apa perasaan Mat Ali sebelum menang dengan selepas menang? Semestinya kalau yang sebelum menang tu nervous sebab kita tengok kompetitor-kompetitor yang lain tu memang jauh lebih better daripada kita. Memang cara mereka menyampai cerita tu lagi okey lah, lagi much better than saya sendiri. And bila pula mereka announce nama saya sebagai pemenang memang tak percaya. Yang tu lah, memang tak percaya. Saya ingat dapat sagu hati lah. Okey, Lik. Apakah rahsia ataupun strategi permainan Lik ni untuk memenangi pertandingan? Okey, untuk rahsia, okey pegang. Rahsia. Itulah rahsia saya. Okey. Okey, terima kasih Alik. Bye. So dah settle lah kita punya aktiviti kat sini. Okey, jom balik. Jom.